Nama aku Nazmi. Aku student IP2A. Biasalah, kalau study je mesti ada student yang balik rumah. Antaranya akulah. Aku bukan apa, aku suka duduk rumah. Sebab dekat rumah je kita boleh spend time dengan family kan. Lagi-lagi kalau dah stay berjauhan dengan family. Apa-apa je lah. Aku dah tak sabar nak jumpa family aku ni. Sampai pun. Tak sabar nak jumpa mak ayah. Ada orang ni. Tak lucu. Lantang kau lah perempuan. Aku dah semak dengan kau. Aku nak keluar dari rumah ni. Aku dah tak tahan dah. Aku serabut. Memang aku keluar hari ni. Nazmi. Bila sampai? Abang! Nas! Kenapa balik tak beritahu? Nas, ibu nak cakap sesuatu dengan Nas. Duduk kejap. Nas, sebenarnya ibu dengan ayah akan bercerai. Dan ayah tak akan duduk dengan kita lagi. Ibu tahu Nas tak boleh terima benda ni. Tapi ibu cuma harap Nas faham apa pun yang berlaku, ayah dan ibu tetap sayangkan Nas. Sayang apa macam ni? Sayang? Nas belajar jauh-jauh, kat sana tak cukup makan, tak cukup minum, jauh dengan family. 4 tahun tau. 4 tahun Nas bazirkan masa Nas dekat universiti tu. Tu semua untuk ibu dengan ayah, untuk keluarga kita. Pasal sekarang ni, apa Nas dapat? Tu semua sia-sia je lah. Nas, kamu jangan aku raja. Kami ni masih lagi mak bapak kau. Kalau Nas tahulah ibu dengan ayah nak cerai, elok Nas mati jugalah. Nazmi! Nas okey ke? Okey. Akak nak cakap sikit dengan Nas boleh? Boleh. Kenapa Nas buat macam tu dekat ibu dengan ayah? Nas bencikan dia orang ke? Mana ada anak dalam dunia ni yang benci ibu ayah dia orang kak. Nas sayang ibu dan ayah. Tapi cuma Nas tak nak dia orang pisah. Nas nak keluarga kita macam dulu. Tak payah nak berubah apa-apa. Tapi kenapa dia orang tu tak boleh nak buang ego dia orang untuk family kita kak? Kenapa nak pecahkan lagi family kita kak? Nas, ni takdir Nas. Kalau benda tu dah tertulis, memang dia akan terjadi pun. Macam inilah Nas. Aku nak tanya Nas. Andai katalah keluarga kita ni tak pecah belah, ibu ayah pun tak bercerai, Nas boleh ke jamin kebahagiaan Nas? Tak tahu kak. Akak senanglah cakap. Akak tak rasa apa yang Nas rasa. Nas yang tanggung semua benda kak. Nas yang tanggung. Bukan macam ini caranya untuk hadap ujian daripada Allah.
Dan lagi bila Nas buat perangai macam anak derhaka macam ini, tak kesian ke ibu dengan ayah? Nas, setiap orang dekat dunia ni ada jalan cerita dia masing-masing. Bahagia ni kita boleh pilih, Nas. Kita boleh je hidup bahagia, even macam mana pun dekat sekeliling kita ni. Bahagia tu memang pilihan Kak. Tapi dengan keadaan sekarang ni, apa pilihan untuk bahagia kalau orang yang kita sayang pun tak sayang ke kita balik Kak? Nas, akak sayang sangat adik akak ni. Akak tak nak Nas tenggelam dalam emosi macam ini. Akak nak adik akak ni kuat, tabah hadap semua ni. Akak nak adik akak berjaya untuk keluarga, untuk ibu, untuk ayah. Boleh ke? Boleh Kak. Macam itulah adik akak. Sakit Kak. Ish, dah lah. Akak pergi dulu ya. Okay Kak. Terima kasih Kak. Sebab akak, Nas dah berjaya bangkit Kak. Walaupun akak dah tak ada, tapi akak sentiasa ada dalam ingatan Nas. Nas sayang akak. Tak apa Kak, Nas tak boleh lama-lama ni. Nas nak pergi majlis combo. Nanti lain kali, Nas datang lagi. Assalamualaikum Kak.